Comelnya. Hmm? Buat apa tu? Nasi goreng. Okey. Why? Rajinnya. Mestilah rajin. Nak bagi wife I makan. Bukan ke masak tu tugas seorang isteri? Yeah. Well, I nak masak something special for you. Tak salah kan? Sekejap. Asal you tanya-tanya ni, you nak masak untuk I? Apa yang you suka? You? I? You tak boleh masak. Ili, tolonglah. Tolong akak, please. Seriously, akak tak tahu siapa lagi yang boleh tolong akak selain Ili. Ili rasa baik akak balik jumpa dengan Mama. Tu je. Ili faham. Mama macam mana pun dia marah kat akak. Dia tetap sayangkan akak tau. Sebab kita dua je anak Mama. Lepas tu, kenapa akak rasa macam susah sangat untuk Mama maafkan akak? Satu je. Dia harap akak tak cepat putus asa. Apa kata kalau akak balik, akak jumpa Mama, akak pucuk Mama, akak minta maaf kat dia, akak mengaku kesilapan yang akak pernah buat selama ni. Jadi percaya tau, Mama akan maafkan akak. Sebab Mama still lagi sayangkan akak. Akak cukuplah balik. Pujuk Mama. Tak apa, sekejap. Ni kau datang rumah aku bawa bunga. Lepas tu cari bini aku, kau dah kenapa? Kau cakap apa ni? Punyalah banyak perempuan kat Malaysia. Bini aku juga kau nak try. Cukup lah. Mak kau dah rampas keluarga aku tau. Takkan kau pun nak ikut jejak dia? Kalau kau marah kat aku, kau jangan hina mak aku. Aku tak hina mak kau. Ni fakta. Aku bagai marah dengan kau, jangan hina mak aku. Rambus. Apa ni? I pukul you. Kenapa you pukul I? You buat apa ni dekat I? Suka hatilah. Please, lepaskan I, please. You duduk sini dan. Nak nangis? Ha? Nak minta tolong? Nak cerit? Jerit lah! Abah, please, don't do anything, please. Pandang sini. Pandang sini. Hey. Kau nak minta tolong siapa? Afal.
Takut ke?